Hari ini 10 hari bulan Februari 2026, hari Selasa. Mungkin ramai yang tak perasan berkaitan dengan bantuan RM200 ini yang mana dibayar bermula daripada hari ini 10 hari bulan Februari 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heru Wanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, hari ini ada bayaran bantuan sejumlah RM200 disalurkan kepada mereka yang berkelaikan. Mungkin ramai yang tak perasan kerana terlalu fokus terhadap SARA untuk semua, yang mana penggunaannya bermula daripada semalam. Kemudian ada pula tambahan barangan yang boleh dibeli, sebagai contoh barangan frozen. Jadi mungkin perhatian ataupun fokus orang ramai sekarang ini lebih kepada SARA untuk semua ini. Hari ini seperti dinyatakan sebentar tadi, ada bayaran bantuan berjumlah RM200 disalurkan kepada mereka yang berkelaikan. Okey, bagi mereka yang mungkin masih keliru bantuan apakah yang dimaksudkan kali ini yang dibayar bermula daripada hari ini, dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan budi diesel yang dibayar secara konsisten setiap bulan kepada mereka yang telah pun diluluskan. Okay, untuk sejarah, untuk rekod, budi diesel ini adalah penyasaran diesel yang mana di Semenanjung Malaysia, harga diesel telah pun diapungkan sejak daripada pertengahan tahun 2024 lagi dan berlangsung sehinggalah ke sekarang. Jadi kepada mereka yang terlibat, yang terkesan di Semenanjung Malaysia ini akibat harga diesel yang diapungkan, mereka telah pun diberikan bantuan berbentuk wang RM200 setiap bulan dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Mereka yang lulus ini mendaftar dan bermohon di pautan rasmi iaitu di budidiesel.gov.my. Jadi bayaran hari ini 10 hari bulan Februari 2026 RM200 kepada mereka yang baru diluluskan sepanjang bulan Januari 2026 dan sebelum-sebelumnya. Dan harus diingatkan untuk di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan tidak terlibat kerana di sana harga diesel kekal harga yang bersubsidi. Jadi tiada bantuan budi diesel di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, hanya di Semenanjung Malaysia sahaja. Bagi mereka di Semenanjung Malaysia ini yang mungkin baru mendengar berkaitan dengan perkara ini, baru perasan yang sebenarnya mereka layak untuk memohon bagi bantuan budi diesel ini, masih lagi dibuka permohonan sebenarnya, sentiasa dibuka sebenarnya. Anda boleh pergi ke pautan rasminya iaitu di budidiesel.gov.my. Perlu mendaftar akaun terlebih dahulu. Setelah pendaftaran berjaya dilakukan, anda boleh hantar permohonan anda untuk ditimbangkan. Kalau diluluskan akan dibayar seawal-awalnya pada bulan Mac nanti, untuk bayaran pertama kalau diluluskan sepanjang bulan Februari ini. Okay, jadi bayaran seterusnya selepas bulan Februari adalah pada bulan Mac, iaitu pada 6 hari bulan Mac, kemudian April pada 8 hari bulan April, bulan Mei juga pada 8 hari bulan Mei, Jun pada 9 hari bulan Jun, kemudian Julai pada 8 hari bulan Julai, Ogos pada 7 hari bulan Ogos, September 8 hari bulan September, Oktober pada 8 hari bulan Oktober, kemudian November pada 6 hari bulan November, seterusnya Disember pada 8 hari bulan Disember, dan Januari adalah juga pada 8 hari bulan Januari. Januari ini adalah Januari 2027. Jadi selepas Januari 2027 nanti akan dikeluarkan pula jadual baru untuk bayaran yang seterusnya bagi bulan-bulan yang berikutnya. Okey, untuk info, untuk rekod bagi bantuan budi diesel ini merangkumi beberapa bantuan yang mana antara lainnya adalah seperti budi my subsidi diesel, kemudian ada budi agri komoditi, seterusnya ada budi individu. Jadi antara syarat kelaikan yang telah pun ditetapkan untuk budi individu sebagai contoh adalah warga negara Malaysia dan berpendapatan tahunan individu atau pasangan RM100,000 dan ke bawah. Kriteria pemilikan kenderaan adalah kenderaan kegunaan persendirian iaitu kenderaan diesel individu. Kemudian lesen kenderaan motor ataupun cukai jalan yang masih aktif, kenderaan diesel diisytiharkan di Semenanjung Malaysia dan berdaftar di JPJ menggunakan nombor MyCard. Seterusnya, kriteria tambahan tidak layak budi individu antara lainnya motosikal diesel, kenderaan persendirian berdaftar bagi kegunaan syarikat atau pertubuhan, kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun, kenderaan berdaftar sebagai e-hailing, dan jenis kenderaan seperti caravan, motorhome, van persiaran dan bas persiaran adalah tidak layak untuk menerima bantuan budi diesel ini.
Dan sedikit peringatan kepada penerima sedia ada, anda harus memastikan cukai jalan kenderaan anda sentiasa aktif bagi membolehkan penerusan bayaran bantuan RM200 di bawah budi diesel ini. Kalau ada mana-mana bulan yang anda gagal untuk memperbaharui cukai jalan anda, bantuan budi diesel ini akan terhenti dan anda perlu memperbaharui cukai jalan anda terlebih dahulu. Selepas itu, bukan diterima semula secara automatik, tapi anda harus memohon kembali untuk mendapatkan untuk dipertimbangkan semula bagi kelulusan untuk bantuan budi diesel RM200 setiap bulan ini. Kepada mereka yang bertanya kalau pengguna kenderaan selain daripada pengguna kenderaan diesel boleh memohon ataupun tidak, jawapannya tidak boleh, kerana ini hanyalah untuk mereka yang menggunakan kenderaan berdiesel sahaja. Jadi kepada mereka yang berkelaikan ini yang lulus untuk bantuan budi diesel ini, kalau katakanlah anda mengambil secara tunai, anda boleh pergi ke mana-mana cawangan BSN yang berhampiran dengan anda untuk mengambil tunai anda bagi bayaran bulan Februari 2026. Untuk bayaran bulan seterusnya seperti apa yang dinyatakan sebentar tadi, anda boleh pergi ke BSN pada tarikh-tarikh yang telah pun dinyatakan sebentar tadi. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.